Pembinaan FA-50M untuk TUDM sudah melebihi 50% dan lebih cepat daripada jadual asal. Kontrak bernilai RM4 bilion untuk 18 unit pesawat FA-50M dimeterai semasa 5-23. FA-50M Malaysia lebih moden berbanding varian negara lain dan hampir sama dengan FA-50PL Poland. Pesawat ini bakal dilengkapi radar AESA Phantom Strike, sistem pengisahan minyak di udara dan persengketaan berkecepatan tinggi. Latihan juruterbang akan bermula awal 26 di Korea Selatan menggunakan simulator dan pesawat latihan T-50 Golden Eagle. Malaysia berharap agar pelaksanaan FA-50M dapat dipercepatkan sebelum 26 untuk meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan. FA-50M akan meningkatkan keupayaan tempur TUDM dan menjadikan Malaysia lebih bersedia menghadapi ancaman udara.